JDT nyaris-nyaris dikejutkan oleh kelab Kemboja, Sveiryeng, dalam perlawanan kumpulan B Piala Shopee, Kelab ASEAN, ACC, sebentar tadi. Harimau Selatan terpaksa bekerja keras selepas ketinggalan 2 gol tanpa balas pada separuh masa pertama, hasil jaringan kencang Christian Roku, minit ke-30, dan gerakan cantik yang disudahkan oleh Nian Sosidan, minit ke-38, keputusan 2-0 memihak tuan rumah kekal sehingga waktu rehat, meletakkan JDT dalam situasi yang amat sulit. Intensiti serangan JDT meningkat mendadak pada babak kedua, namun asakan bertali arus mereka hanya membuahkan hasil di masa kecederaan. Ketika semua menyangka JDT akan tewas, Shane Lowry muncul sebagai penyelamat apabila menjaringkan gol pertama pada minit ke-91. Kegembiraan penyokong JDT bersambung apabila Corbin Ong melengkapkan kebangkitan dramatik, menyamakan kedudukan pada minit ke-96. Perlawanan sengit itu akhirnya tamat dengan keputusan seri 2-2 di Stadium Nasional Morodok Teko, Phnom Penh. Walaupun berjaya mengutip satu mata, persembahan JDT yang hampir dimalukan oleh Sveiryeng pasti menjadi perbincangan hangat dalam kem Harimau Selatan dan netizen Malaysia.